kuih balang, kuih muih, roti john cheese lele, murtabak. Sedap gila kalau buat jodoh buka puasa kan. Hai, kembali bersama saya di 30 hari tips kesihatan. Badan sihat, badan kuat, ringan. Kalau kita spend banyak duit dekat bazar Ramadan, dan kemudian makanan tu pula kita makanan-makanan yang tak berkhasiat, berat badan kita pun naik, kesihatan kita pun terjejas, duit kita pun terbang, makanan pula membazir. So benda ni menyebabkan nilai Ramadan tu dah hilang daripada tujuan asal dia. So daripada kita ambil pelbagai jenis kuih muih, boleh ambil tapi sedikit saja. Mulakan dengan air kosong dengan 2 biji kurma dan banyakkan pengambilan protein. Nak makan ayam percik boleh, nak makan ikan bakar boleh, nak makan telur boleh. So benda ni menyebabkan kita kenyang lebih lama. Dan kemudian kita nak makan kuih sikit pun tak ada masalah, just untuk nak hilangkan kita punya mengidap. Dan benda ni menyebabkan kawalan gula kita lebih stabil dan mengelakkan kita punya insulin spike dan menyebabkan badan kita boleh terus ke fasa membakar lemak walaupun kita sudah berbuka puasa. Dan jangan lupa ikuti kami sepanjang bulan Ramadan ini untuk pelbagai lagi tips-tips kesihatan yang boleh kita apply.